Apa khabar tuan-puan semua yang datang? Boleh dengar tak suara saya dengan baik? Siapa boleh dengar boleh tak tulis satu dekat ruangan chat tu. Satu-satu. Saya belum minta satu dah tulis satu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuan-puan daripada mana ni? Daripada mana? Saya daripada Bangi. Bandar Puteri Bangi. Ampang. Oh lama, Masya Allah. Kajang. Oh, dekat tu Kajang. Kelang. Oh jauh Kelang. Okey. Hari ini sebenarnya lebih kepada kita nak cerita case study yang kita boleh ambil pengajaran lah. Pengajaran yang mana tuan-puan pun boleh jadikan idea untuk tuan-puan buat uji kaji sendiri tentang closing WhatsApp dan blasting. Okey. Okey, Kelang ramai. Okey, ramai dah masuk Okey. Jadi untuk hari ini kita mulakan sesi kita dengan bacaan Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya akan share slide. Sekejap Boleh nampak tak slide saya? Bosok sangat muka saya ni. Saya alihkan. Okey. Nampak ke gelap lagi? Gelap lagi Sekarang okey. Saya setting jap. Sekarang dah nampak ke tuan-puan? Siapa nampak slide boleh tak tulis? Dua dekat slide tu. Kita dah nak mula kita punya kelas ni. Nampak ke tak? Ke nampak gelap je? Nampak dua Okey, terima kasih tuan ni, Tuan Abdul Rahim, Ahmad Rahimi. Okey, Tuan Haidir, Haidir Sahrizan. Okey. Alright, jadi untuk kelas hari ni nama dia WhatsApp Sales Hack. Dia bukan kelas lah, dia lebih kepada sesi live. Dan dalam sesi ni kita akan berkongsi tentang rangkuman kisah-kisah inspirasi macam mana user Wabot yang mana sebahagiannya kami yang manage, sebahagiannya memang user tu bagi feedback tentang cerita-cerita mereka berkaitan dengan macam mana mereka gandakan jualan, jimatkan kos dan tingkatkan produktiviti bila mereka menggunakan Wabot. Jadi untuk mereka, untuk yang datang hari ini kebanyakannya biasanya orang yang dah pernah guna Wabot lah. Tapi yang tak pernah guna Wabot pun tak ada masalah. Mungkin tuan-puan datang ni nak dapatkan inspirasi, mungkin lepas daripada sesi ni baru terbuka nak guna Wabot. Itu pun okey, tak ada masalah pun. Okey. Jadi sesi hari ni memang percuma kita berikan kepada tuan-puan dan dia akan berlangsung lebih kurang 1 jam je. Ini kita pukul 10. InsyaAllah saya akan habiskan sebelum pukul 11 pagi ini. Okey. Jadi saya perkenalkanlah diri saya serba ringkas. Nama saya Faris Osman. Saya asalnya seorang digital copywriter lah. Dan bila masuk ke tim Farmers ni masih diberi peranan sebagai copywriter dan sekarang lebih kepada trainer juga, trainer untuk Wabot, untuk copywriting juga, untuk closing dan antara niche-niche yang saya pernah handle sebelum ni daripada 2013 sehingga sekarang antaranya banyaknya NGO, produk kesihatan, fashion, kecantikan, servis, produk digital, konsultasi dan ada beberapa lagi niche yang saya dah pernah handle lah. Okey. Jadi objektif dan agenda kita pada pagi ini ikutkan yang pertama adalah memang kita nak share kisah-kisah inspirasi. Sebab hidup kita ni di saat contoh macam sekarang ni mungkin sebahagian daripada tuan-puan sedang krisis. Dia punya bisnes dia nak sales tak berapa nak naik dan sebagainya. Jadi tuan-puan perlukan kisah-kisah inspirasi macam ni untuk create momentum untuk bangkit semula. Jadi mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang kami kongsikan pada hari ini paling tidak dapat membuka jalan ataupun memberikan tuan-puan idea untuk tuan-puan buat uji kaji. Why not kita buat try? Why not kita try pula style macam ni? Why not kita blast style macam ni? Why not kita cuba chatbot AI contohnya? Mungkin sebelum ni tuan-puan tak pernah terfikir nak cuba, tak pernah terlintas lagi nak cuba benda yang kita dah uji kaji tu. Jadi sebahagian uji kaji tu kita dah test dan
terbuka kepada tuan-puan pula untuk test apa yang kami dah test tu. Dan nombor 3, antara objektif kita buat sesi macam hari ini adalah untuk menjimatkan kos lah. Maknanya kalau kita selama ni memang bergantung closing menggunakan manusia contohnya, tuan-puan nak maintain skill ataupun nak naikkan skill tapi nak tambah staff mungkin belum ada kemampuan, belum ready lah nak tambah staff, then nak try leverage menggunakan AI. Maknanya tuan-puan nak delegate tugas yang selama ni team sale buat tu, tuan-puan nak minta robot pula buat. Jadi dalam bajet tuan-puan lah, maknanya menjimatkan kos tanpa menambah staff contohnya. Mungkin sesi hari ini pun membantu tuan-puan. Dan insya-Allah hari ini punya sesi pun dia akan memberikan idea kepada tuan-puan yang mana sebahagian strategi rahsia-rahsia kejayaan user-user yang dah berjaya menggunakan Wabot ni menaikkan sale. Mungkin dari situ pun tuan-puan dapat idea cara untuk menaikkan sale dengan cara dan kaedah yang baru. Dan yang kelima adalah lebih kepada untuk meningkatkan productivity. Ada sebahagian daripada kisah yang saya akan kongsikan nanti. Dia selama ni memang ramai staff dan dia tak buang staff dia. Cuba dia meningkatkan productivity staff dia daripada dia melayan semua prospek yang masuk, dia berpindah kepada skop kerja yang baru iaitu submit order, hanya melayan prospek yang serius, hanya menjawab soalan-soalan yang susah. Maknanya tak semua prospek yang dia layan. Jadi masa staff pun dapat dijimatkan, tenaga dan masa dia boleh diberikan, difokuskan kepada benda yang lebih berkualiti dan secara tak langsung dia akan meningkatkan kita punya productivity. Okey. Jadi itu adalah 5 objektif dan agenda kelas kita pada hari ini. Okey, berapa ramai yang dah bersedia untuk kita kongsikan kisah yang pertama? Boleh tak tulis 3? Hari ini kita punya kelas laju je. Laju je. Jadi kalau tuan-puan ada soalan tambahan ke apa, nanti kita akan buka. Berapa ramai yang dah bersedia? Kita akan nak kongsikan case study yang pertama. Boleh tak tulis 3? Kita belanja sikit. Tulis 3 bagi meriahkan suasana, supaya saya tak rasa saya cakap seorang-seorang lah. Okey, terima kasih Puan Adibah. Okey. Izinkan saya minum sekejap. Bismillah. Okey, sebelum tu saya cakap laju sangat ke okey tuan-puan? Tuan-puan lebih suka saya cakap pantas macam ni ke laju, ataupun tuan-puan suka saya cakap macam sekarang ni, slow and steady? Sebab kalau slow sangat kan ngantuk pula kan. Macam sekarang ni ke ataupun macam tadi macam laju sikit kan? Kita nak dapatkan jugalah feedback. Kan nanti saya cakap je tuan-puan tak dapat nak hadap apa yang saya cakap kan. Macam sekarang ni ke ataupun macam tadi? Macam tadi kan macam laju sikit kan? Okey. Okey je tuan, sekarang pun okey. Okey, nice. Jadi saya akan mediumkan saya punya tempo suara lah. Okey. Kisah yang pertama ni dia kisah Encik F lah. Encik F, saya bagi tahu siap-siap, nama dia Fakhruddin. Encik F dia adalah seorang owner produk kecantikan. Dia owner produk kecantikan dan dia memang ada database yang besar lah. Ada database yang besar, 70k ke 150k database yang dia ada. Dan selama ni bila mana dia nak buat apa-apa promosi, dia memang dah menggunakan sistem blaster yang tak rasmi. Yang tak rasmi daripada Meta lah, bukan WhatsApp official lah. Dan sebahagian daripada tu dia juga menggunakan kaedah, dia hire part-timer ni, macam pelajar-pelajar universiti ke apa, dia hire ada lebih kurang 10 untuk broadcast secara manual. Mana kat WhatsApp kita ada broadcast kan. Jadi part-timer ni dia akan bagi phone, setiap seorang tu satu phone, dia akan minta untuk broadcast database dia. Okey. Dan bila broadcast guna sistem yang unofficial ni, of course lah dia ada risiko kena ban. Dan dia memang bagi tahu siap-siap, memang setiap bulan memang nombor dia kena ban. Jadi nombor kena ban tu dia bukanlah satu yang mengejutkan lah untuk dia.
Sebab dia memang expect lah, sebab bila guna sistem blaster yang unofficial ni memang ada risiko kena ban tu tinggi dan dia tak boleh broadcast laju. Dan dia beritahu saya, dia beritahu tim kami lah. Tim kami bila kita interview dia, sehari tu dia dapat dengan cara yang dia gunakan sekarang, gunakan sebelum ni, maknanya dia hire part timer semua. Sehari tu dia boleh blast lebih kurang 2000 nombor. Tu seharian. Maknanya daripada 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Seharian setiap part timer dia akan blast, buat broadcast list, blast sikit-sikit. Yang dia punya sistem blaster unofficial pun dia blast sikit-sikit. 2000 nombor dia dapat blast dalam masa sehari. Which is kalau kita buat perbandingan dengan database dia, sebenarnya dia hanya dapat cover 5% ke 10% saja daripada database dia. Maknanya kalau dia buat promosi tu 2 hari ke 3 hari, hanya sebahagian database saja yang tahu promosi tu adalah. Maknanya kalau broadcast tu dia buat sehari 2000, mungkin kalau 3 hari 6000. 6000. Maknanya selebihnya 90% daripada database dia memang tak tahu daripada broadcast. Dia ada buat iklan jugalah. Maknanya sebahagiannya tahu daripada buat iklan Facebook. Okey. Jadi apa turning point dia? Turning point dia adalah bila mana tim sale dia walaupun part timer ni, dia dah mula stres lah. Sebab kita buat benda tu setiap hari, kita buat benda yang sama. Dia macam kita buat benda rutin setiap hari dan kita tak boleh nak pecut benda tu. Sebab kita ada kekangan dari sudut had yang WhatsApp tetapkan, yang mana kalau kita nak broadcast, kita kena broadcast ikut broadcast list kita lah, 256 kan. Dan bila dia dah letih guna unofficial, sistem unofficial semua ni, maka dia terfikirlah untuk beralih ke WhatsApp official daripada Wabot. So bila dia mula gunakan WhatsApp official, dia mula berkira-kira jugalah. Dia berkira-kira dia juga, WhatsApp official nanti kena bayar semua kan. Cuma apa yang berlaku adalah bila mana dia blast, dia cuba blast kepada lebih kurang sebahagian daripada database dia, 10k ke 15k nombor. Cuma apa yang mengejutkan dia adalah 10k ke 15k nombor ni dia ingat dalam 2 jam settle lah kot. Tapi dengan broadcast official, 10k ke 15k nombor ni kita dapat settlekan dalam masa 5 minit je. Kurang 5 minit. Berbanding dengan broadcast guna sistem unofficial, yang mana kalau dia nak settlekan 2000 tu makan masa sehari. Itu perbezaan pertama kalau guna sistem unofficial dengan yang official. Maknanya kalau tuan-puan sekarang, sebab saya percaya yang datang hari ini ni ada yang dah pernah guna WhatsApp official, ada yang belum pernah guna. Jadi siapa yang belum pernah guna, ketahuilah tuan-puan, WhatsApp official ni memang dia super duper laju. Super duper laju dia punya kelajuan dia. Okay. Apa lagi impact yang berlaku selepas dia broadcast guna WhatsApp official? Dia keluarkan kos lebih kurang 11,000 dan dia dapat sale lebih kurang 108,000 dalam 1 jam. Dalam 1 hari tu. Maksudnya sekali blast tu dia dapat sale lebih kurang 108,000. Di mana ROAS dia 9 kali ganda. Sangat-sangat berbaloi. Mana kalau kita ada buat promosi, selama ni mungkin promosi dia 2 hari, dia nak dapatkan 108,000 ni dalam masa 2 hari. Tapi bila dia guna broadcast WhatsApp official ni, dalam masa berapa minit tu, lepas tu dia bagi peluang untuk orang beli produk dia, dan dia dapat 108,000 ni dalam masa sehari sahaja. Okay. Apa the best part lagi, bila dia dah ada sistem WhatsApp official ni, dia sekarang dah tak hire dah part timer dia. Kalau dulu dia kena hire seorang 500 kan, kalau 10 orang dah 5,000 kat situ. Jadi dia dapat jimat pula. Bukan saja dapat laju, bukan saja dapat sale, dia dapat jimat kos untuk hire part timer yang broadcast manual tu. Okey. Dan nombor pun lebih stable, tak kena ban. Dah lah broadcast laju, tak kena ban. Dia punya dapat sale lebih cepat. Jadi apa yang dia kongsi dengan kami adalah masa sesi interview tu lah. Dia cakap antara benda yang mahal lah yang dia dapat bila guna WhatsApp official ni adalah peace tu buah peace kan, peace of mind lah. Maknanya otak dia rasa lapang, rasa lega. Dia tak rasa macam risau nombor tiba hilang ke apa, dia tak rasa benda tu.
Itu antara benda yang mahal. Still dapat, Alhamdulillah. Tapi peace of mind tu adalah benda yang mahal yang dia susah nak bagi tahu kat kita. Macam orang yang memang dah biasa kena ban, dah biasa struggle bila bila nak blast database besar, tapi tak semua database tahu pasal promosi dia. Bila mana dia tahu je sebenarnya ada sistem yang boleh memudahkan dia menyampaikan info promosi tu dengan cepat, benda tu dia jadi satu kelegaan untuk dia. Dan dia punya, kalau bila saya tanya, tuan guna chatbot ke tak? Untuk sebab dia pun baru try yang WhatsApp official ni. Setakat ni dia tak guna chatbot lah. Jadi apa yang dia buat adalah message broadcast kita, message broadcast dia terus bagi tahu dia ada promosi, butang tu terus masuk ke checkout page dia. Ke checkout page mana orang terus beli kat website dia. Jadi untuk tuan-puan yang memang dah ada website, dah ada database besar, kalau selama ni mungkin database tu tuan-puan tak pernah terfikir nak blast sebab tak tahu cara nak blast guna WhatsApp ke apa, why not tiru macam Encik Fakrul ni. Encik Fakrul ada database besar, dia ada website. Yang bestnya adalah dia terangkan semua info kat dalam WhatsApp, apa package yang ada semua, dan bila orang nak beli terus masuk ke checkout, dah tak payah masuk ke sales page yang panjang dah. Jadi kat dalam checkout tu dia ada gambar package, lepas tu dia bagi tahu promosi ni tamat bila. Dia bagi tahu lah apa bonus tambahan kalau dia dapatkan sepanjang promosi, lepas tu terus borang. Dia tak payah cerita pasal produk ni apa, sebab dia blast kepada database lama dia. Dia blast kepada database lama dia. Okey, saya sebenarnya dah lompat. Dia sebenarnya rahsia kejayaan dia adalah dia guna hotlead dia. Hotlead ni maksudnya database dia lah, database orang yang dah pernah beli pada dia daripada Meta Ads. Maknanya dia buat Facebook ad, orang tu dah pernah beli dengan dia kumpul. Dia kumpul, jadi bija blast ni bukan blast orang yang dia tak kenal. Ramai kesilapan orang menggunakan WhatsApp official ni, dia ingat dia blast siapa-siapa saja hasilnya akan dapat sale. Belum tentu. Ikut pengalaman kami sendiri pun, antara database yang terbaik untuk kita blast adalah database customer. Okey. Dan antara rasa kejayaan dia yang kedua adalah database baru yang terus digunakan jangan bias sejuk. Maknanya kalau kita ada prospek baru maknanya prospek pada bulan tu. Yang tu pun antara database yang bagus untuk kita blast juga. Maknanya kalau kita ada promosi hujung bulan ke apa, utamakan prospek yang masuk bulan tu. Contoh hari ni 2 Julai kan. Hari ni 2 Julai, hujung bulan nanti tuan-puan nak buat blasting guna WhatsApp official. Selain daripada database customer tuan-puan blast prospek bulan Julai ni. Ikut pengalaman Tuan Fakrul ni, kalau dia blast orang yang dia baru tanya pasal produk kita pada bulan semasa, conversion rate dia biasa lebih tinggi. Macam dia message terus bawa ke website sebab dia nak simple. Dan apa yang dia bagi tahu saya, bila dia dah dapat result lah, bila dia dapat result guna WhatsApp official ni, sekarang dia dah tak tengok sangat berapa cost top up. Sebab bila guna WhatsApp official, dia ada cost top up dia. Siapa yang pernah join kelas broadcast kita, dia tahulah macam mana cara Meta charge kita punya blasting kan. Kita charge per message. Cuma jenis message, marketing ke utility, tu kita cerita kat kelas broadcast. Kita tak cerita lah dalam kelas ni. Cuma sebelum ni, macam dia berkira nak mula guna WhatsApp official tu, bukan dia tak tahu. Dia sebenarnya dah tahu lama. Cuma sebab ada cost. Bila ada cost, dia rasa macam nanti nak kena bayar cost pula. Tak apalah, aku guna unofficial lah. Kena ban pun nanti tukar yang baru. Lama-lama dia penat kat situ. Okey. Jadi sekarang ni, bila mana dia dah dapat result, sekarang ni bagi dia adalah dia nak fokus on ROI, bukan cost top up semata-mata. Dan dia akan anggap segala database yang dia ada sekarang adalah aset yang boleh menjana duit dia, menjana repeat sale dia daripada bulan ke bulan. Jadi itu adalah kisah pertama Tuan Fakrudin bila mana dia menggunakan WhatsApp official untuk bagi tahu dia ada promosi khas dan terus bawa ke website. Okey. Alright. Belajar sesuatu tak tuan-tuan daripada cerita Tuan Fakrudin ni? Dia cerita dia mungkin sebahagian daripada tuan-puan dapat relate lah. Mana orang yang dah biasa guna blaster unofficial tu, mungkin tuan-puan berkira-kira why not jadikan
kisah Encik Fakhruddin ni sebagai salah satu kisah inspirasi. Okay, why not kita try lah. Kalau kita tak nak try 10k database pun, kita try dulu 250 punya database ke, 1000 punya database ke. Macam sekarang tuan-tuan, kalau antara update yang terbaru sekarang, macam business manager, kalau kita connectkan WhatsApp official, kita sebenarnya boleh terus broadcast 250 walaupun kita tak verify lagi business manager tu. Jadi ini peluang terbaik untuk tuan-puan test. Test blast guna WhatsApp official dalam masa yang sama. Kalau selama ni mungkin tuan-puan stuck dekat nak verify business manager ke apa, sekarang ni maknanya tuan-puan boleh guna business manager yang tak verify pun tak ada masalah. Sebab WhatsApp ataupun Meta dia bagi tahu antara update terbaru dia adalah 250, dia akan melihat reputasi terhadap apa yang kita blast pada permulaan tu. Maknanya kalau 250 kita dapat blast 250 lagi dalam masa seminggu, kalau kita dapat blast 1000 nombor yang unik, yang berbeza, dia akan naikkan juga tier kita. Tapi berbezalah kalau orang tu dah verify business manager, dia akan terus dapat tier 2000 mesej sehari. Berbanding kalau tak verify, dia bermula dengan 250 sehari. Okay, right. Itu kisah yang pertama. Kita ada 3 kisah je. 3 je kisah. Okay, kisah yang kedua, yang ni antara uji kaji yang tim internal Wabot sendiri test. Sebab kita ada juga buka servis untuk mereka yang tak sempat nak setting broadcast WhatsApp official, tak sempat nak connect nombor semua ni, kita ada buat servis juga. Kita buat servis. Jadi sebahagian daripada klien kita ada buat juga split testing dan sebagainya. Jadi antara A/B test A/B test yang terbaru adalah kita menguji sebenarnya keberkesanan butang. Butang. Kan kita punya message broadcast, kita boleh letak butang kan. Butang website ke, butang quick reply ke kan. Maknanya kalau orang klik butang website, dia terus pergi ke website lah. Dia takkan terus pergi keluar. Kalau orang klik butang yang quick reply tu, bila klik tu dia akan macam seolah-olah macam kita tengah reply guna ayat tu, dan dia akan auto reply balik. Okey. Jadi kita menguji yang ni untuk niche NGO lah, niche NGO. Yang pertama, kebiasaan yang kami buat adalah kita letak butang ke website lah. Maknanya kalau orang tu pernah menyumbang sebelum ni, kemudian kita bagi tahu kita ada kempen baru yang perlukan sokongan daripada tuan-puan, kita ceritalah kita sokongan daripada tuan-puan. Dan sekarang ni fasa permulaan untuk contoh bina masjid dekat sekian-sekian tempat, dan kami perlukan sokongan. Kalau nak terus menyokong, boleh klik butang kat bawah. Dan bila dia klik butang, biasanya pergi ke website tu lah dia tempat untuk dia memilih dia nak sumbang RM10 ke, RM30 ke, RM100 ke ataupun lain-lain. Lepas tu dia akan terus menyumbang dekat website tu lah melalui payment gateway, FPX, macam biasa kita beli produk juga. Okey. Yang ni biasanya kalau kita guna database yang lama, biasa kita boleh dapat ROAS 2.87 ketiga lah. Ni database lama, maknanya dua-dua ni kita try database yang lama lah. Okey, dan kita terfikir rasanya kalau kita guna database lama ni, kalau kita try mudahkan dia untuk menyumbang, mungkin akan naik sumbangan tu. Jadi kita berfikir-fikir, mana tim yang menguruskan klien dia fikir, dan dia pun test, buat split test. Apa yang dia test adalah untuk uji kaji ni, dia bukan saja letak sumbang di website, dia letak juga butang kedua, yang mana kalau orang klik butang kedua, dia akan bagi auto reply menyumbang menggunakan QR code. Menyumbang menggunakan QR code. Maknanya dia akan, bila orang klik scan QR tu, dia akan auto reply, terima kasih sebab berminat, boleh menyumbang melalui akaun di bawah ataupun scan QR code. Dia bagi terus gambar QR code tu. Okey. Dan apa yang berlaku adalah alhamdulillah ROAS naik. ROAS naik daripada 2.87 kepada 4.5. 56% kenaikan dengan hanya tambah satu butang, iaitu butang untuk bagi pilihan dekat user menyumbang dengan cara yang dia lebih selesa. Contoh,
Sebab hipotesis kita awal adalah tak semua orang tak semua orang uh, nak menyumbang dekat website. Dia macam tak semua orang nak bagi detail dia untuk menyumbang kat website. Sebab bila kita nak menyumbang kat website ni kan, kita kena isi nama, isi email, isi phone. Setiap tindakan yang kita minta orang tu buat, isi nama, isi email, itu semua komitmen. Itu semua komitmen. Setiap kali ada komitmen, setiap itulah akan berlakunya, orang panggil dia churn rate. Maknanya kalau daripada 100 orang yang asalnya nak menyumbang, bila mana ada komitmen satu, dia akan berkurang pada 90 orang yang akan menyumbang. 10 orang tak nak isi email. So lepas tu kalau kita minta isi phone, daripada 90 orang tu mungkin 20 orang tak nak isi phone. Mungkin atas dasar privacy, tak nak kena spam dan sebagainya, dia tak nak isi. Jadi daripada 90 orang tu tinggal 70 orang saja yang sanggup isi nama, isi email, isi phone. Itu semua komitmen. Jadi itu tak campur lagi kalau payment gateway dia problem ke, ataupun bila dia klik dia kena login pula, lupa password pula. Jadi itu semua komitmen. Bila mana kita bagi pilihan scan QR code ni, sebenarnya kita cuba apa tau? Kita cuba meringkaskan dia punya flow menyumbang tu. Segala friction, segala halangan yang boleh terjadi, kita hapuskan siap-siap. Maknanya untuk orang yang tak nak isi email, untuk orang yang tak nak isi phone, untuk orang yang tak ada isu tak nak apa-apa isu dengan yang berlaku dengan payment gateway, dia boleh menyumbang terus. Dia boleh menyumbang terus. Jadi itu adalah rumusan yang kami dapat rumuskan. Yang pertama adalah kalau tuan-puan nak try untuk produk tuan-puan, mungkin tuan-puan boleh bagi pilihan. Sama ni mungkin tuan-puan memang dah ada website kan, dah ada website. Orang yang biasa membeli kat website, dia boleh terus membeli kat website. Tapi why not tuan-puan try tambah butang kedua untuk chat dengan support contohnya. Contohnya beli dengan salesperson, ataupun beli kat WhatsApp je. Jadi bila dia chat dekat WhatsApp, sama ada tuan-puan ada team yang boleh sambut dan boleh sambung closing, ataupun sebenarnya tuan-puan boleh pasang chatbot AI yang kat dalam robot untuk sambung closing terus dekat dalam WhatsApp tu. Mungkin ada orang lebih selesa bayar secara online, lepas tu dia boleh hantar receipt secara manual. Walaupun pada kita yang dah biasa beli kat website ni akan rasa macam ada ke orang lagi nak bayar online manual kan, transfer manual, bagi screenshot receipt, ada lagi ke? Jawapannya ada tuan-tuan. Jawapannya ada, sebab ada je orang yang memang dia macam dia renyah sikit kalau melibatkan website baru. Website baru. Jadi dia tak nak pening fikir pasal website tu, jadi dia memang lebih selesa membeli dekat dalam WhatsApp terus. Okey. Alright. Klik butang website. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya buka soalan. Tuan Futaihi bertanya, kalau butang WhatsApp kita kena ada website kan? Betul. Website ni macam saya beritahu tadi, macam Tuan Fakhruddin tadi, website dia simple je. Website dia memang borang order je. Dia bukan website Squarespace tu, dia borang order. Maknanya kalau tuan-puan ada website, dia bukanlah website macam WordPress yang macam website yang ada masuk portfolio. Kalau ada bagus. Cuma yang saya masukkan ni, kalau tuan-puan ada sekadar website contoh macam OnPay, ataupun BCL, ataupun kalau tuan-puan ada Google Form boleh sebenarnya. Cuma Google Form tu renyah sikit nak mengesahkan transaksi tu kan. Sebab macam saya punya wife dulu, dia ada handle tadika, bila mana dia nak buat promosi khas untuk mak ayah yang nak bayar yuran tahunan dengan harga diskaun kan. Saya tanya guna website apa kan. Lepas tu dia cakap, tak ada guna website, kita guna Google Form je. Memang old school betul. Google Form maknanya dia bagi tahu terus nama umur anak, lepas tu nama anak, lepas tu
Dia bagi tahu transfer dekat nombor ni, lepas tu upload receipt. Google Form. Jadi kalau macam tuan-puan pening nak buat website apa, nak buat website apa, untuk permulaan guna Google Form pun boleh. Macam guna Free pun boleh kan? Boleh. Kenapa kita tak payah terang sangat dekat website tu? Siapa tak tahu? Kenapa kita dah tak payah nak terang sangat dekat website tu pasal produk kita, testimoni ke apa, kenapa? Kenapa tak perlu? Siapa boleh jawab? Secara logik akal, secara rasional dia kenapa tak perlu dah? Kenapa pakai borang biasa pun dia dah cukup convert? Distraction. Okey, menarik. Lain? Dah pernah beli, nak customer repeat. Okey, lain saya mencari jawapan ni. So, siapa pandai teka? Kenapa kalau kita belas kepada database dan kita waktu tu memang tengah ada promosi kan, promosi khas ke apa, kita tak perlu pun website yang panjang, yang ada testimoni, cerita balik pasal manfaat produk. Kita tak perlu nak bagi apa, kalau jual produk kesihatan tak perlu lagi nak bagi sijil KKM, sijil halal, semua tak perlu. Selain berdistraction, selain daripada dah pernah beli, hot database dah tahu sebab dia dah repeat customer. Betul. Okey, kita kena faham yang sebenarnya kalau orang tu dah pernah beli produk kita, dia sebenarnya dah trust kita. Lagi-lagi kalau memang produk kita tu berkesan. Kalau produk kita tu berkesan, dia puas hati dengan produk kita, dia tak ada apa-apa isu dengan kita, kalau kita broadcast, kita beritahu kita ada offer terkini. Tak kisahlah offer apa, diskaun 10% ke, tuan-puan ada nak bagi free gift tambahan ke, kalau beli contohnya minimum RM200 dapat free postage ke, apa saja offer kepada pelanggan, kalau mana pelanggan tu rasa memang produk kita tu dia memang perlukan. Sebenarnya yang kita patut paparkan dekat checkout page tu adalah package produk je lah, sebab dia dah tahu dah pasal produk tu. Dia dah faham dah, dia dah guna dah, dia dah trust. Jadi tugas kita tak payah nak meyakinkan dia lagi. Tugas kita lebih kepada nak bagi package supaya dia rasa lebih berbaloi. Dia baloi aku beli waktu promosi ni, nanti bulan depan aku kena beli juga. Kalau waktu bukan promosi, aku kena bayar penuh. Itu je pada pemikiran pelanggan sebenarnya. Tapi dengan syarat produk kita tu dia puas hati lah. Kalau dia tak puas hati dengan produk kita bagi promosi macam mana pun dia tak beli. Okay, itulah jawapan dia. Sebab dia dah trust kita. Okay, soalan Tuan Nik Haziq bertanya, quality score drop pada yellow sebab ramai tekan stop button, berapa lama nak tunggu hijau balik quality score? Dan untuk stop button, prefer letak atau tak payah? Okey, ini ada dua soalan yang berbeza lah. Okey, untuk mereka yang tak pernah tahu pasal WhatsApp official ni dia ada quality score. Maknanya kalau orang report ke, orang tekan stop ke, orang reply back, orang tekan butang ban ke apa, biasanya kalau respon yang kita terima, contoh orang reply dengan orang yang stop tu dia macam balance, dia biasanya dia akan jatuhkan quality score dia tak akan terus ban nombor kita. Dia takkan terus ban nombor kita disebabkan ada orang report gitu. Okay. Dan ikut pengalaman, kalau pada yellow ni sebenarnya kita boleh belas lagi, cuma kita kena berhati-hati. Sebab kalau yellow lepas tu jadi red, dan akaun kita boleh kena restricted. Restricted ni masih boleh lagi reply kat live chat, semua masih boleh lagi. Cuma bila kita blast tu mungkin tier kita tu akan diturunkan. Dia macam tu lah. Mungkin ada masa yang bila kita nak blast contohnya kepada 10,000, yang sampai mungkin dalam 6,000 saja. Dia limit kan kalau kita dah sampai restricted. Cuma yellow ni, seeloknya kita rehat dulu blast. Kita cuba dia bukan rehat blast, kita tak blast langsung tau. Kita kena kembalikan balik reputasi kita punya akaun. Dengan cara apa? Dengan cara kita blast kepada orang yang kita yakin akan reply, walaupun sikit. Contohnya kalau kita punya akaun dah yellow ke ataupun dah mula red,
kalau ikut apa yang documentation Meta bagi adalah kita kena bagi kita kena bina balik reputasi kita dengan WhatsApp ni. Sebenarnya sorry yang sebelum tu aku ada terbelas orang yang aku tak patut belas. Okey, kali ni aku akan cuba perbaiki balik aku punya reputasi. Jadi tuan-puan cuba belas 50 nombor, tapi 50 nombor tu adalah 50 nombor terbaik. Pelanggan yang terkini ke apa tak kisahlah, yang penting kalau kita belas dia reply, bukan dia report. Jadi lama-lama dia akan daripada yellow tu dia akan hijau balik. Bila dah hijau bolehlah belas mula kepada database yang tuan ni nak belas. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, untuk stop tu prefer letak atau tak payah? Okey. Kalau kita letak butang stop, antara kebaikan dia adalah dia umpama orang tu engage juga dengan kita. Dia berbeza kalau cuma itulah bila kita letak butang stop tu, dia punya kekurangannya pula ramailah macam unsubscribe kita kan. Sebab bila kita reply butang stop, seeloknya secara etikanya kalau kita nak blast pada masa akan datang, kita kena exclude lah. Kita kena exclude orang-orang yang reply stop tu supaya dia tak terima lagi. Dia ada bagus lah untuk kita. Maknanya kita akan gunakan duit kita blast kepada orang yang memang sesuai dan nak lagi info pasal kita je. Okey. Jadi kalau tanya kami memang selalu buat juga butang stop tu. Sebab nak memudahkan orang tu sendiri yang bagi tahu, okey, tolong keluarkan aku daripada dia report. Kalau dia report lagi mengganggu quality score tu. Gitulah. Tapi boleh juga kalau macam dekat footer tu kan, bila kita buat WhatsApp official, dekat footer tu kita boleh bagi footnote reply stop untuk keluar, untuk tak nak terima mesej lagi. Boleh juga. Okey. Harap menjawab soalannya tuan ni. Database sebab dia tu kita kena create offer. Ya betul, sebab keberkesanan kita punya broadcast guna WhatsApp official ni adalah offer. Selain daripada quality database, selain daripada timing kita broadcast pun penting juga sebenarnya. Yang antara yang penting adalah offer lah. Maknanya kalau offer kita tu memang customer nak, biasanya kita punya conversion rate tu akan naik. Maknanya kalau kita blast, lepas tu conversion rate tak berapa tinggi ataupun ROAS kita tak berapa tinggi, kita check balik kalau customer kita tu kalau yang kita blast tu memang database customer. Kalau ada bajet lebih, kita buat survey. Kita bagi 3 pilihan. Okey, antara 3 pilihan offer ni, yang mana tuan-puan nak untuk kita lancarkan pada hujung bulan ni? Offer utama contohnya buy 2 free 1. Offer kedua contohnya beli minimum 150 dapat free premium gift. Offer ketiga contoh simple offer, discount 20%. Maximum cap contohnya tak payah cerita maximum cap tu lah, bagi tahu je lah kita ada nak buat discount 20%. Tuan-puan akan surprise, kebanyakan survey yang kita buat kadang-kadang, apa yang kita sangka offer tu dapat sambutan, kadang-kadang apa yang kita sangka tu yang tak dapat sambutan. Jadi kadang-kadang offer yang kita tak sangka tu yang lebih menarik minat orang untuk grab. Jadi kalau ada bajet lebih, buatlah. Tak payah buat kepada 10,000 database. Kita buat macam kita buat survey kepada 200 database pun okey. Maknanya untuk kita dapatkan input offer yang mana yang sebenarnya diorang berminat nak dapatkan. Ada juga macam dulu kita zaman-zaman kita blast SMS semua, kita ada klien yang jual Quran apa lah. Dia macam Quran dia ada macam ada all in one. Dia macam ada corak, ada terjemahan. Dia ada warna-warni lah Quran dia. Gitu. Quran tagging Quran tagging. Dia ada banyak tagging, dan setiap tagging tu dia ada maknanya. Kalau nak cari doa untuk tambah rezeki, boleh check tagging ni. Okay, kita jual Quran tu. Dan masa tu WhatsApp official ni tak ada lagi, tapi konsep blasting tu sama juga sebenarnya.
yang tu memang kita survey. Kita bagi seminggu sebelum tarikh promosi tu, kita survey kepada database sedia ada, diorang suka insentif yang macam mana. Adakah diorang suka diskaun saja ke, ataupun diorang suka kita bagi free gift saja ke, ataupun gabungan free gift dan ada jabatan tuah ke. Masa yang kita buat survey tu, diorang suka ada diskaun sikit dan ada cabutan tuah. Jadi masa hari pelancaran tu kita bagi tahu lah, kita ada buat cabutan tuah dan kita ada bagi diskaun khas untuk siapa-siapa yang grab pada waktu tersebut. Alhamdulillah sale nak mangka juga waktu kita blasting menggunakan SMS. Tapi konsep dia sama. Maknanya kalau kita nak broadcast, antara faktor utama orang ambil tak ambil kita punya offer tu, orang ambil tak ambil kita punya, orang beli tak beli kita punya produk tu adalah offer. Okey. Selesai nombor 2. Dan yang terakhir, kejap Oh, ini pun dah 10.40 Okey. Saya memang suka bercerita. Tu 10.40 tu. Okey. Okey, yang terakhir ni, macam mana Encik Ali gunakan Chatbot AI untuk dapat sale lebih 1 juta sebulan. Yang ni cerita dia adalah Encik Ali ni dia adalah founder dan dia memang ada kilang. Kilang untuk buat produk. Okey. Dan kebanyakan produk yang dia buat adalah produk kesihatan, produk kecantikan, skincare semua. Dan dia ada lebih kurang 30 jenis produk. Dan sebelum guna AI ni, dia memang dah ada 120 staff. Staff tu memang closing kat WhatsApp je, 120 orang. Dan dengan 120 orang tu lah dia capai jualan 1.1 juta ke 1.2 juta sebulan, setiap bulan. Okey. Dan antara cabaran dia, bila ramai staff ni, dia cakap of course lah, overhead tinggi. Bila overhead tinggi, kita kena spend iklan tu tinggi tau. Kena spend iklan tinggi. Jadi supaya apa? Supaya setiap staff ni dia akan dapat lead yang banyak. Bila lead banyak, baru dia dapat close. Maknanya setiap bila ada ramai staff, dia cakap overhead tinggi. Jadi dia memang kena dapat sale yang tinggi setiap hari untuk cover dia punya overhead, untuk cover dia punya macam-macam kos produk, untuk kilang dia lagi kan. Jadi setiap staff tu dia memang peruntukkan lebih kurang 100 ke 200 lead sehari. 100 ke 200 lead sehari untuk setiap staff. Cuma staff dia ni, bila dah banyak sangat lead kita bagi, walaupun kita spend besar, tapi closing rate dia biasanya bawah 10% je kak. Sebab banyak sangat lead masuk, dia tak sempat nak layan. Bila tak sempat nak layan, apa kesan dia? Dia cakap staff dia sebahagiannya dah burn out dah. Dah burn out. Dan waktu staff dia dah burn out dan ada sebahagian cakap nak berhenti dan sebagainya kan. Jadi waktu ketika itulah dia turning point dia terfikir nak gantikan staff dia dengan sesuatu yang boleh auto reply WhatsApp tu secara automatik lah. Okey. Dan waktu tu dia tak tahu lagi pasal Chatbot AI ke Wabot, dia tak tahu lagi. Apa yang dia buat adalah dia research. Dia research guna ChatGPT. Dia cakap macam mana kita nak gantikan closing sale kat WhatsApp ni secara auto, dan ChatGPT pun cadangkan antara salah satu cadangan dia adalah Wabot. Ada Wabot. Dan daripada situlah dia cuba macam-macam. Dia sebenarnya sebelum Wabot pun dia dah try macam-macam software kat luar sana. Ada software macam kat luar negara, bila nak buat chatbot ni dia kena buat macam flow builder tu. Dia kena sambung-sambung. Macam dulu kalau siapa biasa guna ManyChat kan, ManyChat ke Chatfuel, mesej pertama bila klik butang pergi ke mesej kedua bila klik butang tanya pasal masalah, klik butang. Bila klik butang baru dia bagi tahu pasal package. Lepas tu klik butang kalau nak beli. Lepas tu kalau salah harga dia kena undur balik. Jadi dia pun pening, ni susah ni nak buat kan. Susah nak buat. Dan kawan dia tiba-tiba memperkenalkan Wabot. Dia cakap, kau gunalah Wabot. Wabot senang lah. Sebab dia cakap Wabot ni kau kena pandai prompt je. Kau kena pandai prompt, kau kena bagi tahu apa ayat closing kau semua. Dan nanti dia akan ikut ayat closing kau. Lepas tu kawan dia cakap kalau
kalau kalau nak dapatkan butiran order ke apa, kalau salah order ke apa, nanti AI yang tolong mintakan balik butiran tu. Lepas tu dia pun try, dia cakap ni senang ni. Ni senang ni. Jadi bermula pada situlah dia mula dengan satu produk, dua produk, tiga produk. Okey. Dan apa impact dia lepas guna chatbot AI? Closing rate dia dah mula naik lebih daripada 15%. AI yang tolong close. Kalau dulu staff dia close pun, kalau 100 lead ke 200 lead tu bawah 10%, sekarang dah naik kepada 15% ke atas. Dan ROI dia masa dulu, masa dia ada staff yang ramai, ROI dia walaupun sale je 1.2 juta, 1 juta, tapi ROI dia 3 dulu. Tapi bila dah guna AI ni, closing rate pun dah naik dan dia tak ada isu dia nak supply lead yang lebih banyak kepada AI tu, ROI dia dah naik 6 kali ganda. 6 kali ganda dan cost overhead dia pun turun. Sale masuk 24 jam, yang tu yang terbenda yang dia suka. Dia cakap malam pun kadang-kadang 1-2 pagi pun ada sale masuk lagi. Dan staff-staff dia dulu yang dulu handle sale tu kan, yang handle yang jawab soalan daripada customer baru, daripada mula semua tu, dia dah ubah kepada, dia tukar job scope lah, dia tukar job scope kepada submit order. Submit order maknanya yang mana AI dah close ni dia tolong submit kan, tapi dia masih submit manual lah, submit manual masuk kat dalam website dia. Dan untuk soalan yang kita AI tak dapat nak jawab ataupun soalan yang sensitif, staff dia akan take over lah. Itu adalah tugas staff dia sekarang, dah macam manager sikit kan, macam manager dan tukang fulfillment lah untuk submit order. Dan kalau ada nak follow up untuk upsell dan sebagainya, itu staff dia punya peranan. Dan antara tugas lain yang saya ingat masa dia cerita tu, kalau ada apa-apa promosi, okey ni dah masuk rahsia kejayaan rahsia kejayaan, nanti saya cerita macam mana dia tingkatkan sale lagi dengan salah satu fungsi yang ada kat dalam bot. Okey, rahsia kejayaan dia ni, yang pertama of course lah, benda yang dia buat lah, dia belajar tulis prompting tu dengan betul. Sebab prompting tu lah yang menentukan closing rate tu tinggi ke rendah. Sebab kalau kita prompting biasa-biasa, kadang-kadang kita punya chatbot AI ni macam customer service je. Dia macam salam, waalaikumsalam. Kita tak latih dia untuk jadi team sale. Sebab chatbot AI ni dia tools. Kita yang kena latih dia untuk ikut cara kita. Jadi nombor satu, kalau orang tanya je, kalau nak hasilkan chatbot AI yang convert, yang nombor satu kena belajar buat prompt dengan betul. Nombor dua, dia cakap kita kena guna flow closing yang memang dah convert. Maknanya kalau kita closing secara manual dan flow tu convert, baru kita minta AI untuk tiru. Itu antara tip dan petua yang dia kongsikan lah masa sesi interview tu. Okay. Jadi untuk tuan puan, maknanya kalau tuan puan rasa macam AI, kenapa AI aku tak berjaya close lagi sebenarnya tuan puan kena close dulu secara manual tu berkali-kali. Kalau tuan puan dah dapat dia punya rentak, dah dapat dia punya SOP, dan baru latih balik AI untuk ikut kita punya SOP tu. Biasanya AI ni dia ikut je. Dia ikut je macam mana kita punya flow kan. Kita sendiri kena tahu macam mana flow yang convert untuk niche kita. Flow untuk niche travel berbeza dengan produk kesihatan. Kalau produk kesihatan mungkin lepas orang tu tak bagi tahu berminat, kita mungkin boleh bagi tahu terus. Bagi tahu terus apa produk ni tentang apa testimoni kita, lepas tu bagi tahu package. Kalau niche travel, mungkin waktu-waktu permulaan tu kita tak payah terang dulu pasal package kita minta dulu butiran dia. Minta dulu butiran, nak pergi mana, berapa pack, nak pergi bila, lepas tu nak penerbangan apa, nak include sekali ke tidak tiket penerbangan. Tanya dulu supaya kita dapat dulu maklumat dia. Mana kita qualify dulu. Lepas tu baru AI layan pasal package dan sebagainya. Jadi setiap niche tu je berbeza. Okey, itu nombor dua. Mana kalau kita nak gunakan chatbot AI, dia cakap kita sendiri kena ada flow closing yang dah convert. Barulah bila mana kita upah AI tu dapat closing dengan baik. Okey, gitulah. Okey, nombor tiga.
Bila AI dah closing, untuk 1 bulan pertama, 1 bulan pertama, kita kena monitor rapat. Kita macam micromanage dia. Ah, dia macam kita baru hire team sale baru lah. Kita dah bagi SOP. Sebulan pertama tu kita kena micromanage. Masuk micromanage ni, kita tengok cara dia respon, kita tengok kalau ada salah kita tegur. Kalau ada dia tersilap bagi info, kita bagi tahu apa info yang betul sepatutnya dia reply. Sama macam AI. AI dalam webbot sebenarnya kita boleh tegur dia dengan cara kita tambah baik dekat prompt. Tambah baik kat prompt kita. Maknanya kalau ada soalan-soalan yang sebelum tu kita tak terfikir pun ada soalan orang tu tanya, tapi bila mana AI jawab, dia jawab tu tak tepat. Jadi kita kena tambah baik prompt, tambah lagi apa FAQ tambahan, supaya bila next time kalau ada orang lain tanya soalan yang sama, dia dapat jawab dengan betul. Okey. Jadi itu nombor 3. Maknanya kita tak boleh biarkan AI, walaupun kita dah setting, dah join bootcamp contohnya, dah join bootcamp 3 hari ke apa, kita dah ada dah flow closing kita, lepas tu kita biar je AI tu. Maknanya sebulan pertama tu kita kena monitor rapat. Itu tip dia lah. Supaya apa? Supaya bila bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya, AI ni memang betul-betul dah boleh pandai closing kita punya produk. Okey, dan nombor 4. Nombor 4 ni lah sebenarnya antara rahsia dia adalah setiap hujung bulan dia memang wajib ada promosi. Promosi untuk close prospek bulan tu. Sebab dia percaya memang ada sebahagian daripada prospek ni dia hanya bertindak bila ada promosi. Maknanya lead yang beribu-ribu masuk pada bulan tu, sebab satu hari je satu staff sebelum ni 100 lead. Dia berapa ratus staff kan. Jadi satu hari dia berapa ribu lead yang mungkin tersidai dah faham pasal produk, tapi dia bertangguh. Dia bertangguh. Orang-orang yang bertangguh, orang yang macam tak buat tindakan segera ni, kebiasaannya kalau ada promosi, dia akan grab promosi tu kalau memang produk tu untuk dia. Okey. Jadi setiap bulan dia memang ada promosi dan dia akan gunakan blasting. Kat WhatsApp sekarang, kat Wabot sekarang kita ada blasting WhatsApp official. Blasting WhatsApp official yang mana kalau tuan-puan guna, insya-Allah lah risiko kena ban tu sangat rendah. Sangat rendah. Jadi setiap bulan sebenarnya kalau tuan-puan selama ni mungkin gunakan chatbot AI untuk handle closing daripada Facebook Ads kan. Lead yang ada tu hujung bulan buat satu event, bukalah promosi 3 hari ke promosi 2 hari ke, buat limited time offer punya promosi dan cuba blast kepada prospek bulan tu. Okey. Dan apa yang menariknya adalah nombor 5, dia cakap waktu promosi berlangsung, dia ada tambah baik dekat prompt AI dia. Dia cakap jangan jual package satu dan jangan jual satu. Dia cakap cuba try upsell. Maknanya kalau siapa-siapa prospek yang berminat dengan promosi tu memang ada diskaun. Kalau beli satu contohnya 10%, kalau beli dua contohnya 20%, kalau beli 3 percuma 2. Contoh. Cuba galakkan dan pujuk prospek untuk beli lebih daripada satu. Jadi chatbot AI dia ni memang dah di brief awal-awal dah diberi taklimat awal sebelum promosi berlangsung. Bila mana promosi ni berlangsung, dia tambah prompt special instruction untuk upsell. Jadi benda ni dia membantu untuk meningkatkan AOV pelanggan dia. Jadi bila dia buat promosi, daripada orang tu nak beli produk dia RM50, lalah terbeli RM150. Sebab apa? Sebab beli RM150 berbaloi dapat free gift tambahan dan sebagainya. Jadi untuk tuan-puan, kalau tuan-puan ada promosi, make sure tuan-puan update juga dekat prompt chatbot AI tu supaya dia pandai upsell. Dia pandai upsell. Jadi benda ni semua kita boleh buat dekat dalam Wabot. Belajar sesuatu tak tuan-puan daripada kisah Encik Ali ni? Siapa belajar boleh tak tulis apa yang tuan-puan belajar? Ni kisah kita dah habis. Untuk hari ni lah. Untuk hari ni apa input baru yang tuan-puan dapat, yang tuan-puan rasa okey, yang input ni aku nak try untuk aku punya bisnes. Saya bagi 1 ke 2 minit untuk tuan-puan bertanya ataupun tuan-puan nak share apa benda baru
Sebab kalau kita share benda baru yang kita dapat ni, kita tulis, kita share dengan orang lain, biasanya kita sendiri akan ingat lebih lama. Itu saya punya cara belajar dulu lah. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada siapa-siapa nak share, dapat input baru dan nak test untuk chatbot AI dia, untuk strategi blasting dia pun, saya alu-alukan. Tuan Zaidi. Okay, Tuan Zaidi bertanya chatbot AI ni sesuai ke untuk servis tuan? Sebab kebanyakan jawapan kena custom based on request customer. Okey. Bergantung kepada servis Tuan Zaidi. Okey, soalan ni baik siapa-siapa yang ada servis boleh dengar dengan teliti lah. Okey. Pertama, bila kita buat servis, kita kena define kita punya servis tu memang servis custom made ke ataupun memang ada servis ready made. Servis ready made ni maksud saya servis yang memang kita dah package kan. Contohnya kalau aircon kan, kalau aircon kita buat servis, memang aircon tu memang kita servis 150 adalah basic. Maknanya kita close customer tu 150. Contoh itu kalau servis aircon yang memang ready made lah. Kalau yang custom made ni, contoh macam servis design lah, website kan. Contoh design website, kita nak tahu dulu dia punya keperluan, dia nak buat website macam mana, dia memang dah ada hosting ke tidak, dah ada domain ke tidak, dia nak konten dalam website tu dia nak tulis sendiri ke kita tuliskan. Jadi ada banyak persoalan yang kita perlu tahu sebelum kita boleh tawarkan harga kita, betul tak? Okey. Jadi untuk servis ni, kalau servis Tuan Zaidi memang ada servis yang memang dah package ready made, sebenarnya dia memang boleh close sampai ujung. Dia boleh close sampai ujung dan bila dia dah bayar semua, bagi tahulah. Okey, bila tuan puan macam Tuan Zaidi nak onboarding dia, sama ada onboarding secara fizikal ataupun onboard secara online kan. Okey, memang boleh terus close sampai ujung. Tapi untuk servis yang custom made, mana customize kan, biasanya ada sebilangan user yang gunakan chatbot AI ni untuk lead qualified. Lead qualified ni maksudnya dia akan terangkan pasal servis semua tu, dan kalau orang tu berminat, cuma dia bagi anggaran lah. Okay, kita ada tawarkan 3 jenis website contohnya kan. Saya tak tahu Tuan Zaidi jual apa. Tuan Zaidi jual servis apa kan. Contoh saya ambil contoh servis website. Okay, kita ada 3 jenis website: landing page, sales page dengan e-commerce punya style. Okay, lepas tu landing page ni bermula berapa, sales page bermula berapa, e-commerce bermula berapa. Okey, untuk pastikan yang servis ni sesuai dengan tuan puan, boleh tak saya dapatkan dulu detail info di bawah. Contoh info asas yang Tuan Zaidi perlukan apa daripada orang tu. Contoh dia nak buat website untuk bisnes apa, lepas tu dia nak ada payment gateway ke tak, lepas tu dia nak ada sales page, content sales page dia tulis ke tuan tulis. Okey. Jadi bila kita dah dapat info tu, AI yang akan tolong tanyakan. Jadi Tuan Zaidi tak perlu penat untuk qualified seorang-seorang. Maknanya kita tak tahu daripada 100 prospek yang masuk ni, yang mana sebenarnya yang qualified, yang ada kemampuan, yang ada bajet dan memang perlukan segera servis tu. Sebab kita akan tapis orang yang ada bajet, orang yang memang perlukan segera, sebab lebih senang close kan. Jadi untuk qualified ni, kalau kita seorang nak qualified 100 orang, tanya satu-satu, kita penat. Kita serah kat AI yang akan tolong qualified kan. Bila mana-mana prospek yang memang dah qualified, dia akan notify tuan. Okey, layan orang ni dulu. Gitu. Itu antara benda yang chatbot AI boleh buat, lead qualified. Gitu. Harap menjawab Tuan Zaidi. Walaupun saya tak tahu tuan buat servis apa, tapi saya bagi gambaran ni macam tu lah. Kira prompt bagi nampak macam organik. Apa maksud organik? Tuan Futaihi. Maksud saya yang macam kisah Cik Ali ni, bila kita nak prompt, kita sendiri dah ada flow closing kita. Maksudnya sample conversation untuk closing tu kita dah ada. Sebab sample conversation closing, macam kalau orang tanya PM harga, macam mana kita nak perkenalkan diri kita, lepas tu apa soalan yang kita biasa tanya dulu, apa info yang kita beritahu dulu sebelum kita tanya soalan susulan. Jadi flow closing tu kita kena test manual dulu, manual closing. Kita test dulu 20 prospek berapa close,
Lepas tu sampailah kita dapat tune yang terbaik untuk flow closing kita. Flow closing yang terbaik tu yang kita masuk dalam prompt. Cuma nak belajar prompt semua ni, ikutkan kita ada bootcamp lah. Kita ada bootcamp 3 hari. Macam esok pun kita ada bootcamp. Esok hari pertama, saya beritahu siap-siap lah. Yang ni siapa-siapa yang nak join bootcamp esok, yang ni belajar praktikal 3 hari. Tu dia punya link dia. Tu siapa-siapa nak join, kita belajar praktikal macam nak susun prompt tu. Hari Isnin nanti kita akan ajar susun prompt, ikut flow closing. Okay. Tuan Sen Chan, dulu saya guna WhatsApp, flow saya lead masuk WhatsApp, lepas tu WhatsApp jemput Zoom. Sebab WhatsApp ban, saya je stop. Ada cara yang okey. Kalau untuk Tuan Sean ke Shin ke Sean ni? Sorry kalau saya salah sebut Okey. Kalau macam dulu, yang kalau saya tengok flow Tuan Sean ni, sebenarnya Tuan Sean lebih kepada menggunakan Wabot untuk notification. Sebab masuk lead form, lepas tu gunakan WhatsApp untuk hantar notification kan. Okey. Sekarang ni kalau nak guna notification tu, guna plugin yang WhatsApp official. Memang Wabot ada WhatsApp official punya plugin. Plugin yang boleh masuk kat WordPress boleh. Kat WhatsApp pun rasa boleh. Cuma sekarang kalau yang lagi bagus sebenarnya macam Tuan Sean, kalau nak try, masuk terus ke WhatsApp. Sebab bila masuk terus ke WhatsApp, Tuan pun dah ada Wabot Plus. Wabot Plus kita ada fungsi chatbot AI. Jadi chatbot AI tu yang akan kumpulkan detail, kemudian dia boleh notify kita dalam masa yang sama. Dia boleh masukkan juga terus ke Google Sheet. Jadi kalau nak jemput ke Zoom ke apa, sama ada kita terus bagi link Zoom tu kat dalam WhatsApp boleh, ataupun bila masuk dekat Google Sheet, 1 jam sebelum live bermula, gunakan fungsi blasting yang ada kat dalam Wabot. Itu antara cara yang ramai orang gunakan lah. Boleh juga sebenarnya masuk kat lead form, lepas tu just notification biasalah. Tak ada nak guna WhatsApp boleh, tak nak guna WhatsApp pun tak apa. Kemudian detail tu pastikan salah satu info yang Tuan Sean minta adalah nombor lah, supaya bila mana nak Zoom live tu, 1 jam sebelum Zoom live tu, tuan-puan macam Tuan Sean boleh blast. Itu cadangan dia untuk tingkatkan show update. Saya buat t-shirt printing tuan. Okey, boleh lah macam saya beritahu tadi. T-shirt ni pun sama. Ada t-shirt yang kita boleh jual yang memang dia dah ready made. Kalau ada t-shirt yang custom made, tengok kalau macam Tuan Zaidi memang jual yang custom made, mana boleh gunakan chatbot AI ni untuk qualified. Orang nak buat t-shirt untuk apa? Untuk event ke, untuk personal ke, nak buat t-shirt untuk program ke. Jadi Tuan Zaidi sendiri tahu yang target market macam mana yang tuan nak close terdahulu. Maknanya nak priority kan lah. Jadi apa butiran yang kita nak minta AI minta tu, sebenarnya kita boleh masukkan dekat dalam prompt. Okay. Saya buat pusat tuition online, harga berbeza, tak sama setiap bulan. Kalau dah berjaya jual, confirm akan repeat sale. Request as per customer nak. Saya buat tuition online, harga berbeza tak sama. Okey. Dia kalau harga-harga berbeza ni, maknanya kalau setiap bulan tu, maknanya dia taklah kerap, maknanya setiap bulan dia tinggal update prompt. Maknanya tukar harga. Dekat bahagian training data nanti, dia istilah-istilah yang saya kongsikan ni untuk orang yang dah biasa guna Wabot, dia akan tahulah kat mana masukkan prompt, kat mana masukkan training data. Dia macam harga semua ni boleh masuk kat bahagian training data. Kalau dia berubah-ubah lah, berubah-ubah masuk kat training data. Jadi bila mana harga baru, kalau ada prospek baru tanya pasal tuition online tuan, dia akan bagi harga yang baru. Saya ada plan, macam mana kita nak tahu bila kita perlu take over conversation tu dari chatbot dia. Kita ada apps. Wabot ada app. Bila mana kita dah ada Wabot Plus, kita dah set up chatbot kan, kita ada live chat. Dalam masa sama, macam Tuan Zaidi dan lain-lain juga boleh install app Wabot dekat Play Store dengan App Store. Jadi kalau ada perbualan customer yang tuan nak take over, boleh take over terus daripada app. Dan kita boleh on off kita punya chatbot tu dalam app je, senang.
Macam mana nak elak order terlepas key in di Google Sheet dia? Maksudnya dia tak masuk ke Google Sheet ke? Ada sebahagian ke? Tu biasanya tengok model GPT. Kalau kita pakai GPT yang rendah, biasanya ada juga terlepas untuk masuk Google Sheet. Jadi macam saya punya cadangan adalah tool tu buat dua-dua. Google Sheet buat, lead forwarder pun buat. Lead forwarder ni maknanya dia forward ke Telegram. Lepas tu yang forward ke Google Sheet pun buat, ke Telegram pun buat. Jadi biasa kalau forward ke Telegram ni, mostly hampir semua yang trigger tu akan masuk lah Telegram. Okay, alright. Jadi kita pun dah masuk pukul 11. Sekejap lagi saya akan sambung jawab sekejap. Sebelum tu saya akan cerita dahululah. Okay, ini untuk orang-orang yang dah lama nak guna WhatsApp official. Nak guna WhatsApp official tapi mungkin tak ada masa. Tak ada masa nak explore, nak buat prompt semua tu, dia makan masa. Dia makan masa tuan-puan untuk belajar balik kan. Mungkin tuan-puan rasa macam aku nak belajar balik pun ni, penat ni aku dengan kerja aku sekarang, aku sibuk lah. Okay. Nombor 2, mungkin tuan-puan dah try nak cuba guna WhatsApp official ni, tapi ada isu dari sudut connection. Maknanya tuan-puan tak berjaya-jaya lagi nak connect nombor tu supaya jadi official. Itu pun antara cabaran juga. Sebab bila nak connect nombor ni, kita perlukan macam business manager semua. Yang tu kita belajar hari esok. Siapa yang join bootcamp, esok kita belajar pasal nak connect nombor official je. Dan kita nak submit template supaya kita boleh blast pada hari Selasa minggu depan. Jadi kalau siapa-siapa yang ada isu dengan connection, nak belajar step by step, kita belajar hari esok lah. Okay. Dan mungkin ada orang juga yang dia dah lama nak guna WhatsApp official ni, dah lama dengar blasting guna official lebih selamat semua, dan memang sekarang dia salah satu nombor dia mungkin dah kena ban, dah kena restricted, dan dia nak berjaga-jaga daripada dia nak blast lagi, tiba-tiba nombor dia hilang terus, kena permanently ban, dah tak boleh nak WhatsApp kan. Jadi untuk orang-orang yang memang tengah mencari solusi menggunakan WhatsApp official, tapi itulah tak disebabkan kekangan masa semua, dia tak sempat nak buat. Tapi dalam masa yang sama ada database. Ada database dan ada bajet. Ada bajet untuk upah orang lain tolong. Ikutkan sebenarnya kita boleh bantu. Kita boleh bantu. Maknanya kalau tuan-puan rasa perlukan kami untuk tolong set upkan blasting ataupun chatbot AI tuan-puan, yang ni memang kita ada buat servis berbayar lah. Servis berbayar maknanya kita boleh buat, sama ada tuan-puan nak buat broadcast saja ataupun nak buat chatbot AI saja, ataupun kedua-duanya. Maknanya tuan-puan broadcast pun nak serah kat kami, lepas tu yang chatbot AI pun nak serah kat kami. Supaya apa? Supaya bila tuan-puan broadcast, AI boleh sambut, AI boleh tolong close. Team sale tuan-puan tinggal tunggu notify order contoh. Tinggal tunggu macam mana kalau ada soalan yang susah nak jawab, boleh take over ke. Jadi kalau tuan-puan perlukan flow yang macam ni, kami ada. Sebab insyaAllah lah antara kelebihan yang kami ada sekarang ni, di sudut track record lah. Track record memang kita dah pernah buat lah benda ni untuk klien-klien. Dan antara kelebihan lain adalah kita memang HQ ataupun kita yang buat robot tu. Jadi tuan-puan akan dapat direct support. Dan servis yang tuan-puan dapat ni adalah done for you punya servis. Maknanya servis yang memang untuk bisnes tuan-puan. Bukan kita bagi template ke general ke, bukan. Yang ni memang servis untuk bisnes tuan-puan, dan tuan-puan boleh terus guna. Dan dia lebih fast setup. Fast setup ni, kalau orang cakap fast ni, boleh siap dalam 1 jam ke? Dia fast berbanding kalau tuan-puan explore sendirilah. Maknanya kalau berbanding kalau tuan-puan tak pernah setup, dengan ambil servis ni, kita tolong setupkan siap-siap. Biasanya yang kita tolong setupkan je lebih cepat siapnya. Itu maksud fast. Okay. Jadi aturan kerja insyaAllah kita dah buat lama, dan insyaAllah kita susun dan sistematik lah. Dan kita tahu apa dia punya do and don'ts dia, apa kesilapan kalau nak buat blasting semua tu, kita memang dah ada preparation lah. Maknanya kalau untuk naikkan tier supaya boleh blast 10,000 sehari, dia memang ada fasa dia. Fasa pertama kena warm up dan sebagainya. Benda tu nanti kita akan terang kalau tuan-puan setuju untuk ambil servis dengan kami lah. Okay. Ini antara contoh prestasi klien-klien yang memang ada ambil servis WhatsApp blasting dengan kami. Alhamdulillah setakat ni dia punya ROI dia positif setiap bulan.
Kita boleh bagi tahu macam tu lah. Ada yang 11, ada yang 20, ROI pun ada keadaan dia turun sikit, 8. Dia tengok waktu dan keadaan. Tu dia cakap broadcast guna WhatsApp official ni dia ikut timing juga. Ikut timing, ikut offer, ikut mood orang. Kalau bulan tu memang tengah mood membeli, contohnya bulan raya kan, dapatlah bila kita broadcast promosi raya ke apa, boleh dapat ROAS yang tinggi. Tapi kalau waktu tu mungkin bulan lepas raya, kemampuan membeli pun menurun, dapat juga ROAS positif, cuma tak sebanyak waktu-waktu yang ada event-event besar lah. Okay. Dan biasanya untuk orang yang blasting dengan kami, memang kita record setiap kali kita blast, berapa kos yang kita keluarkan, berapa pulangan yang kita dapat. Dan supaya apa? Supaya kita boleh rujuk balik kempen-kempen broadcast yang mana sebenarnya yang memberikan pulangan yang berbaloi. Apa angle kita guna, apa offer kita guna kan. Jadi kalau tuan-puan berminat, cuma tak pasti sama ada sesuai ataupun tidak nak dapatkan servis kami, boleh pergi ke farmers.my/book-chatbot. Yang ni kita ada sesi 30 minit percuma. 30 minit percuma untuk tuan-puan cerita macam mana tuan-puan punya planning. Tuan-puan punya perancangan lah. Kalau nak buat chatbot AI ni, kalau tuan-puan dah ada flow, tuan-puan boleh cerita macam mana flow tuan-puan. Kalau kita nampak flow tuan-puan tu possible untuk buat, baru kita akan tawarkan proposal. Jadi 30 minit ni dia tak ada paksaan lah. Mana kalau dah join 30 minit ni kena paksa, kena ambil juga servis. Kalau tak boleh, kita tak end live tu. Tak adalah macam tu kan. Jadi 30 minit ni lebih kepada kita nak mengenali lah sebenarnya tuan-puan yang nak berminat nak dapatkan servis ni, buat bisnes apa, lepas tu sekarang dah try ke belum blasting, ataupun baru pertama kali nak blasting. Kalau database ada berapa banyak database. Lepas tu kalau tuan-puan ada contohnya 50,000 database, macam mana kita nak plan supaya kita boleh blast sampai 50,000. Jadi benda tu yang kita cuba fahami situasi tuan-puan, supaya kita boleh bagi expectation. Kalau kita ambil servis, ini kita punya flow dia. Ini flow dia. Kalau tuan-puan setuju dengan apa yang flow kita cadangkan tu, baru kita proceed kepada proposal. Jadi sesi ni percuma, cuma slot je tak banyak. Jadi kalau tuan-puan pilih tarikh yang tuan-puan nak set meeting dengan kami tu, lepas tu pilih time. Kalau time tu tinggal satu tu, maknanya tinggal satu tu je lah. Contohnya hari ni tinggal pukul 2.30 petang, contoh. 2.30 petang je lah. Maknanya tarikh yang tertera dengan masa yang tertera, itu yang available. Maknanya kalau tiba saya nak set esok, tapi esok tak ada bulat lah. Esok tak ada bulat ni. Maknanya esok dah penuh. Dah penuh. Jadi first come first serve. Siapa-siapa yang berminat nak discuss dengan kami untuk servis, ataupun contohlah tuan-puan ada team sale yang ramai, ada team leader ataupun ada agent, nak kita buat private training pun boleh juga. Maknanya kalau tuan-puan nak perlukan trainer yang boleh guide tuan-puan, guide team tuan-puan untuk kita buat coaching ke, buat kelas khas untuk bisnes tuan-puan ke, kita belajar contoh satu hari pasal blasting, pasal chatbot AI untuk bisnes tuan-puan je, boleh, kita boleh deal. Jadi apa saja yang macam tuan-puan perlukan, sama ada nak latih tim tuan-puan nak buat sendiri secara internal, ataupun nak kita tolong buatkan, boleh klik link yang saya berikan tu untuk kita discuss dulu. Okay, alright. Okey ke? Okey ke? Jadi rasa kat sini je. Jadi saya sambunglah, jawab berbaki soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi. Okey, ada soalan? Tuan Syok banyak soalan Okey, Tuan Syok tadi dah. TikTok, okey. Sekarang lead saya TikTok live. Klik link di bio. Klik link, lepas tu funnel kit form. Pakai funnel kit, okey. Lepas tu bawa ke WhatsApp community. Kalau saya ingin guna semula Wabot, WhatsApp official utility, berapa charge per message? Biasa charge per message untuk utility 6 sen. Dia tengok currency rate. Kalau currency Malaysia kuat, kadang dia boleh pergi 5 sen. Kalau currency tengah melemah sikit, dia boleh pergi sampai 6 sen lebih, 7 sen. Tapi secara purata je 6 sen lah per message.
Ya betul, ada yang terlepas order. Okey, kalau terlepas order ni sama ada tingkatkan GPT model tu. Manakala sebelum ni Tuan Irfan guna 4O mini, cuba naikkan kepada 41 mini. 41 mini ataupun 4.1. Ha, 4. Apa tu? 4.1 ataupun yang tinggi sikit 4O mini. Sekarang kita ada 5 pun ada juga, GPT-5, tapi jarang lah kita guna. Kita guna 4.1 pun dah cukup dah. 4.1, 4.1 mini pun dah okey. Kalau yang tu pun ada terlepas juga order, biasanya kita minta notification backup. Maknanya notification dekat Google Sheet tu buat, tapi untuk lead forwarder pun onkan juga supaya tak ada order yang terlepas. Biasa yang kat lead forwarder semua tu dia lebih dia lebih dengar kata lah. Sebab setiap kali kita onkan tools-tools tu, sebenarnya kita bagi kerja tambahan sebenarnya. Kerja tambahan dekat kita punya AI. Jadi kalau model tu tinggi, biasanya dia rajin sikit. Rajin banyak kerja yang dia boleh buat dalam masa yang sama. Itu je lah bab perlambangannya. Tuan Futahi, Tuan, yang macam saya dapat dari WhatsApp bot ni, WhatsApp Wabot. Okey. Macam nak tahu, lanjut kena klik lagi. Wabot apa, Tuan? Apa? Apa soalan ni? Kejap. Saya cuba baca. Tuan, yang macam saya dapat dari WhatsApp Wabot ni, macam mana nak tahu lanjut kena klik lagi? Wabot apa? Kita plus guna Wabot lah. Yang ada butang tu. Bila klik butang, lepas tu klik reply, lepas tu dia bagi auto reply kan. Itulah WhatsApp official. Kita guna WhatsApp official Wabot.io. Ada tak kelas khas untuk kita buat strategi broadcast? Maafkan saya terlepas. Yang ni kita belajar waktu bootcamp. Macam saya bagi tahu tadi, siapa yang nak belajar boleh pergi ke automat.com/bbs. Hari Isnin kita belajar pasal broadcast. Isnin pula, Selasa. Dia kelas tu 3 hari. Esok mula Jumaat, lepas tu hari Isnin, lepas tu hari Selasa. Jumaat pasal kenik nombor je. Kenik nombor dengan submit template blast. Lepas tu hari Isnin kita akan belajar set up chatbot AI supaya AI tu pandai closing sebelum kita blast. Dia dah pandai closing semua. Hari Selasa tu kita akan blast kat internal dulu lah. Maknanya Tuan-Puan akan try blast dulu kat internal team Tuan-Puan semua. Kalau okey, baru Tuan-Puan blast kepada database customer untuk bagi promosi sekian-sekian lah. Dan Chatbot AI sambut. Itulah, gitulah dia punya flow utama yang kita akan belajar dalam bootcamp. Esok kelas Chatbot AI ke Tuan? Esok Esok dah mula bootcamp. Bootcamp ni adalah gabungan broadcast dan Chatbot AI. Kita belajar dua-dua. Jadi siapa yang nak broadcast, nak AI sambut untuk closing terus, bootcamp lah. Siapa nak belajar Chatbot AI pun kat dalam bootcamp juga. Siapa yang nak belajar broadcast saja pun kat dalam bootcamp juga. Gitu. Cuma kita belajar dua-dua. Bootcamp ada buat online ke? Memang bootcamp 100% online. 100% online. Macam link yang saya bagi tadi, itu memang 3 hari ni, 3-3 tu online. Dan ada rakaman. Kalau siapa yang busy waktu tu, boleh tengok rakaman nanti. Dan ada WhatsApp group support juga. Dia WhatsApp group support dia berbeza dengan private chat support yang tuan-puan tanya dekat team support tu. WhatsApp group support ni memang topik-topik bootcamp tu kita akan discuss lebih lanjut kat WhatsApp group support. Kalau dah pernah join bootcamp lagi, boleh join lagi. Cuma tak dapatlah join yang live ni. Kalau nak join yang live ni kena daftar semula. Daftar guna link yang saya bagi tadi. Okey, ada apa soalan tambahan lain sebelum kita end kita punya live? Ni dah 11.20. Okey, alright. Tak ada apa-apa soalan Okey, terima kasih tuan-puan sebab luangkan masa pada pagi ni. Harap 3 case study yang kita kongsikan hari ini dapat memberikan input baru untuk tuan-puan. Kalau tuan-puan ada feedback lepas gunakan apa yang kita kongsikan pada hari ini, nak share dengan kami sangat mengalu-alukan. Mana tahu boleh dapat interview daripada kami. Siapa-siapa dapat interview dia ada insentif dia. Cuma siapa yang bagi result lah. Bagi result nanti kita bagi tahu apa insentif untuk orang yang
kita jemput untuk interview. Okey, rasa tu saja. Untuk WhatsApp broadcast boleh ke blast guna nombor WhatsApp dalam grup WhatsApp. Tak faham. Dia broadcast ke grup WhatsApp. Ada orang buat tapi dia tak guna link grup WhatsApp tu. Dia guna link klik sini. Lepas tu dia akan redirect untuk masuk ke grup. Ada juga. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.